kakak. Tapi tertinggal pula. Oh, itulah APJ Polis kakak. Kakak dah bersedia ke nak masuk APJ? Bersedia. Dah lama bersedia nak masuk. Dah lama nak masuk dah. Ibu rasa kena masuk dekat sini lah. Dah kat sini. Kat situ pintu masuk dia kan. Masuk dekat sini kan? Masuk dekat sini. Kanan ke kiri? Dalam video tu tunjuk kiri kan? Tunjuk kat kiri. Kiri. Ibu-ibu, rasanya tu ada JPP yang akan tolong kita hari Oh, ni. yang kat dalam video tu ke? Assalamualaikum makcik. Okey. Ni tagging untuk kenderaan pelajar. Okey, jadi untuk tagging ni satu pelajar hanya satu buah kenderaan saja. Okey, jadi lepas ini makcik boleh pergi ke tempat mendaftar iaitu pelajar perempuan di belakang surau dan di sana akan ada AJK yang akan membantu untuk uruskan makcik lah. Okey, jadi terima kasih makcik. Terima kasih lah Dik. Oi. Sama. Ibu-ibu, ini surau kan? Jadinya kita kena berhenti dekat area sini ke bilik GPP sebab pendaftaran pelajar perempuan dekat situ. Oh, dekat situ? Oh. Hai, Assalamualaikum. Saya sudah awak nak daftar ke? Saya pelajar baru. Yang ni Betul-betul. Okay. Ni kunci awak. Makcik. Adik-adik, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam asrama dan tidak dibenarkan membawa barang pelajar ke dalam asrama. Atas faktor keselamatan, ibu bapa hanya dibenarkan menghantar barang pelajar di hadapan gate asrama sahaja. Elok tau. Okey. Ibu tunggu kat kereta. Saya ada buka itu. Okey. Hai. Oh, kat mana? Okey, dekat belah sini, bawah satu. Okey, bye. Kalau pendaftaran kan? Ya betul. Kalau pendaftaran lelaki boleh straight ke sana je lah. Dalam pagar tu Dalam pagar tu nanti ada parking lot situ, boleh parking situ Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Ya semua. Ya. Ni yang menuju pendaftaran asrama. Oh, tu sana. Jom. Assalamualaikum. Nak daftar kan? Ya betul. Okey. Sekejap nama di 108. Okey. Ni kunci bilik. Ni di 108 lah. Untuk blok D, yang blok yang akan datang ni dulu, yang bila masuk-masuk memang akan jadi blok D. Lepas tu kalau blok E yang hujung sana. Untuk lelaki 2 blok. Jadi kalau nombor 108 tu means aras bawah lah. Nanti boleh cari dekat pintu bilik, memang akan ada nombor tu. Okey, baik. Ni angkat barang. Okey. Encik, maaf Ingat ya adik-adik, walau apa sekalipun, waris tak dibenarkan masuk atas faktor keselamatan. Kalau adik-adik banyak barang untuk dibawa, boleh minta bantuan daripada JPP ataupun AJK-AJK yang terlibat.
tahniah dan selamat datang ke Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Jumpa anda nanti. Bye.